Dan setengah daripada tanggungjawab yang mesti dijaga oleh isteri juga, bahawa seorang isteri tidak boleh puasa sunat kecuali dengan izin tok lelaki. Perempuan ni bahasa jenis orang lebar misalnya, bahasa jenis orang warung, jenis-jenis orang dakwah lah kita panggil lah, tak gitu kan, orang warung bergapo ni bahasa nak puasa nyau gapo. Sedangkan tok lelaki dia tidak bayar, kerana boleh jadi tok lelaki dia nak ke dia setubuh pasal hari apa semua sekali, ketika tu dia kata mana, dia nak kata setubuh boleh tapi mau puasa tak boleh, abang tak boleh hari ni mau puasa tak boleh. Walaupun dia puasa, sedangkan puasa ni kira ibadat pada Allah Taala, pun tidak boleh nak puasa sunat kecuali kena minta izin untuk lelaki dulu. Abang mau nak puasa esok boleh ke tak? Jadi tok lelaki ni kalau reti kat tempat tidak jadi kan. Kalau dia kata tak boleh, tak boleh kawan saya. Gua kawan cuti duduk rumah minggu juga. Puasa mulut. Tak gitu kan. Puasa nak makan maknanya. Tak boleh tak sah. Dan itu berpahala. Dia dapat pahala, perempuan dapat pahala kerana dia beri peluang pada lelaki dia apa namanya menyempurnakan hajat dia.